Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tegak meranti di pinggir kali, bunga seroja mekar setaman. Izinkan saya perkenalkan diri, resensi buku saya persembahkan. Nama diberi Hasyanadrah binti Muhammad Faisal dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Bandar Tasik Puteri yang terletak di Rawang, Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 7238. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca pelbagai bahan bacaan. Kata Abu Yahamka, membaca buku bererti memberi makanan kepada rohani. Dengan membaca, jiwa akan berkembang, pemikiran akan terbuka dan iman akan bertambah kuat. Ungkapan menarik daripada tokoh hebat ini memberi motivasi dan menyuntik semangat saya untuk membudayakan amalan membaca. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang pernah saya baca yang bertajuk Masyarakat dan Pantang Larang. Dalam buku ini terdapat banyak fakta menarik untuk dikongsikan dengan anda semua. Buku ini merupakan hasil tulisan Siti Nur Ain Mazlan, diterbitkan pada tahun 2017 oleh Pena Atlantic Enterprise, mempunyai 72 halaman bercetak dan berharga RM15. Harga yang ditawarkan amat berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Ayo, fokuskan minda anda sebentar untuk mengikuti resensi buku yang menarik ini. Malaysia terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Dalam percampuran agama dan budaya ini, setiap masyarakat mempunyai cara yang tersendiri dalam menonjolkan sesuatu etnik atau kaum. Oleh itu, wujudlah petua, adat dan pantang larang yang berkait rapat dengan sesuatu masyarakat. Buku ini ditulis bagi menonjolkan petua, adat dan pantang larang yang ada dalam pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Setiap pantang larang yang wujud ini saling berkait dengan kehidupan harian mereka. Walaupun dunia semakin moden, ada sesetengah masyarakat masih berpegang teguh dengan adat resam nenek moyang mereka. Kupasan daripada penulis dalam buku ini amat mudah difahami oleh pembaca pada semua peringkat umur. Penggunaan laras bahasa yang santai dan ringkas serta isi yang padat amat memberi impak yang besar kepada pelajar seperti saya. Di antara pantang larang orang Melayu yang popular ialah anak dara dilarang menyanyi di dapur kerana dipercayai akan mendapat suami tua. Namun begitu, sebenarnya untuk mengelakkan makanan tersebut menjadi hangit akibat leka menyanyi. Orang Melayu juga percaya jika anjing menyalak lama pada tengah malam dipercayai ada makhluk halus yang berkeliaran pada waktu tersebut. Pantang larang masyarakat Cina pula tidak dibenarkan menyapu lantai pada 3 hari pertama Tahun Baru Cina kerana dipercayai akan menghilangkan tuah. Masyarakat Cina juga tidak gemar menggunakan nombor 4 dalam pelbagai perkara kerana nombor 4 melambangkan kematian. Bagi masyarakat India, mereka dilarang makan di tempat gelap kerana dipercayai akan berkongsi makanan bersama hantu. Manakala dalam upacara kematian, ahli keluarga akan mengelilingi mayat sebanyak 3 kali mengikut arah lawan jam. Ia sebagai tanda penghormatan. Buku ini menambah pengetahuan sedia ada saya dan menjadikan saya lebih berkeyakinan untuk berkongsi fakta dengan ahli keluarga serta rakan-rakan. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada anda. Ilustrasi yang terdapat dalam buku ini sangat menarik perhatian saya. Gambar-gambar yang berwarna-warni serta jelas turut memberi impak yang tinggi untuk memberi kesan yang mendalam terhadap pembaca. Nilai murni yang terdapat di dalam buku ini ialah adat dan pantang larang sering mengajar kita tingkah laku yang baik seperti berbudi bahasa dan menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, dengan mempelajari adat dan pantang larang, kita dapat mengekalkan warisan nenek moyang dan membantu kita memahami nilai kehidupan dan sejarah. Pantang larang juga mengeratkan hubungan antara kaum. Apabila kita memahami adat dan pantang larang sesuatu masyarakat, ini akan membantu kita menghargai dan menghormati kepelbagaian budaya sekaligus mengukuhkan perpaduan. Buku ini bukan sekadar bacaan, tetapi jambatan yang menghubungkan saya dengan dunia kosakata yang lebih luas dan penuh makna. Banyak perkataan baru yang saya pelajari daripada buku ini.
Buku ini amat disarankan kepada sesiapa yang ingin memperluaskan pengetahuan mereka tentang budaya, terutama dalam konteks warisan dan kepercayaan masyarakat. Dengan membaca buku ini, kita dapat lebih menghargai kebijaksanaan nenek moyang dalam membentuk adat dan pantang larang yang masih relevan sehingga kini. Jom kawan-kawan, jadikan amalan membaca sebagai rutin harian anda. Buku adalah sahabat yang tidak pernah mengecewakan, guru yang tidak pernah jemu mengajar dan pelita yang menerangi kegelapan. Semakin banyak kita membaca, semakin luas cakrawala pemikiran kita. Sekian, terima kasih.